Hari ni saya nak bawa korang pergi pasar pagi terpanjang di Malaysia. Jom jalan-jalan, dekat sini ada bahulu beras. Ada macam-macam lagi. Ni macam ni ada kek. Kita orang datang agak awal sebenarnya. So kedai baru nak buka. Ada ikan laga, ada ni ayam madu bakar rasanya. And ini dia tugu yang bagi tahu pasar terpanjang tadilah. Pasar ni panjang dia dalam 2.32 km. Pagi-pagi kalau datang sini lambat sikit je, memang jam lah. Nak berjalan tu langgar bahu jugalah. Time saya pergi ni dia tak ada event apa-apa tau. Jadi yang menjual tu taklah ramai and meriah macam yang ada event. Nak kata jauh, taklah jauh mana pun, 2 kilo je. Cumanya kalau dekat sini nampak apa nak beli, terus beli je. Sebab waktu korang patah balik tu semuanya dah habis. Orang semua dah terkam dah. Kalau nak datang sini, nama dia Pasar Pagi Sungai Bayur. Bermula dari 7.30 sampai 11 pagi macam tu kot, hari Jumaat. Overall experience 8/10 and please datang awal.